Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama di dalam kuliah subuh. Pada pagi ini kita diberi kesihatan yang baik, kita diberi ruang masa untuk kita menyambung perbincangan kita tentang faraid. Dia jadi macam ni tak ni. So perbincangan kita tentang faraid dah masuk ke perkara-perkara yang saya kira sedikit dipanggil lanjutan, faraid lanjutan ataupun faraid nak kata advance tu taklah advance lagi. Kalau advance kita akan belajar, insyaAllah kalau kita diberi masa kita akan belajar yang berlapis-lapis lah. Semalam saya update dalam Facebook saya tu 28 lapis saya buat. Tak apalah, yang tu lepas-lepas ni lah. So hari ni kita akan masuk satu tajuk yang kita namakan sebagai aun. Ain, waw, lam. Dia tak ada sebab dalam Rumi ya. Ain, waw, lam, aun. Aun ni adalah suatu pengiraan faraid apabila pengiraan itu dia tidak membuahkan satu jawapan yang kita kata yang simple. Sebab bila kita campurkan, tambah bahagian-bahagian waris yang mendapat bahagian secara fardu, dia jadi terlebih daripada satu. Ada orientalis yang mengatakan Tuhan fail matematik. Dia belajar Islam tu pun dengan niat yang tak betul kerana dia nak mengkritik Al-Quran. So dia kata Tuhan fail matematik, gagal kan, God fails math. Maknanya Tuhan ni di dalam Al-Quran ni ada kesilapan apabila matematik itu silap. Bila campur-campur lebih daripada satu, maknanya tak cukup lah harta. Inilah tajuk aul ni. Dia sebenarnya bukan Tuhan gagal matematik, dia yang gagal faham. Kerana para sahabat telah berbincang perkara ini dan telah mengemukakan formula. Dan formula yang kita terima seantara dunia ni, boleh katakan seluruh umat Islam di dunia menerima formula yang dibuat oleh Zaid bin Thabit. Dan Zaid bin Thabit ini dirujuk oleh para sahabat kerana terdapat hadis daripada baginda Nabi SAW tentang kehebatan Zaid bin Thabit. Baginda Nabi SAW bersabda, orang yang paling alim di antara kamu tentang faraid ialah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ni dia seorang penulis wahyu, seorang yang celik huruf pada zaman tu yang celik huruf ni tak ramai lah, celik huruf. So Zaid bin Thabit diarahkan untuk menulis wahyu, so kita tak dapat jumpa hadis. Bukan tak dapat jumpa, tak banyak lah. Ada riwayat mengatakan sekitar 90 hadis sahaja yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit. Kerana Zaid bin Thabit tidak mahu nanti dia jadi confused. Ini kau cakap ni hadis ke
Al-Quran sebab engkau kan penulis wahyu. Jadi dia pun kurangkan periwayatan hadis, dia fokus kepada menulis Al-Quran. Menulis pada masa tu tak tahulah di pelepah tamar ke, di batu ke, di macam mana lah. Kemudian dia tulis Al-Quran. Jadi dia seorang yang kita kata seorang yang genius lah pada zaman tu. So itu pengiktirafan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid bin Thabit, dan apabila berlakunya kekeliruan ataupun kekhilafan, terutamanya berlaku pada zaman Khalifah Umar. Apabila Khalifah Umar keliru macam mana nak bahagikan pusaka ni, maka dirujuk, antaranya yang dirujuk ialah Zaid bin Thabit, selain daripada beberapa sahabat lain lah yang besar, Sayyidina Ali, Ibnu Abbas dan sebagainya. So kita tak perlu baca detail sangat ni, sebab kita kuliah subuh je, bukannya kelas akademik. Yang pentingnya memang terdapat perbezaan pendapat tentang cara mengira bagi kes apabila dikategorikan sebagai aum. Kita kira tu lah sekali kenapa jadi lebih, macam tu lah lebih kurang. So ini yang dikatakan pertama, khalifah ini kes pertama. Kebanyakan riwayat mengatakan masalah ini timbul semasa pemerintahan Khalifah Umar, iaitu apabila seorang perempuan meninggal dunia dan meninggalkan waris, iaitu suami dan 2 orang saudara perempuan. Itu je waris dia. Seorang perempuan meninggal, dia ada suami, dia tak ada anak, dan dia ada 2 orang saudara perempuan, 2 orang adik-beradik kandung perempuan. So macam mana nak bahagikan pusaka dia? So kalau melihat kepada nas dalam Al-Quran, suami dapat 1/2. Ini suami-suami yang tak ada anak ni, bukan dia tak ada anak, isteri dia tak ada anak. Dan kalau suami tak ada anak, dengan isteri tu dia cari isteri lain selalunya. Tak salah macam mana. tak kisahlah dia bukan suami tu tak ada anak, si mati tu tak ada anak. Maknanya isteri dia yang meninggal tu tak ada anak, walaupun mungkin si suami tu ada anak dengan isteri lain, tak apa. Bila si mati tu tak ada anak, suami kepada si mati tu dapat 1/2. Dia tak dapat semua, suami tak dapat semua. Suami bukan waris fardu. Suami bukan waris asabah. Suami adalah waris fardu. So suami dapat 1/2. So dia ada 2 orang adik-beradik, 2 orang saudara perempuan. So 2 orang saudara perempuan ni mendapat 2/3. Sebab kalau seorang adik-beradik perempuan 1/2. Kalau seorang ngam-ngam lah. Suami dapat 1/2, adik-beradik perempuan 1/2. Adik-beradik perempuan ni 2 orang. So dia dapat 2/3. So kalau kita congak pun 1/2 tambah 2/3 lebih lah daripada 1. Itu yang orientalis kata Tuhan gagal matematik. Macam mana pula nak bagi? Tak cukup lah duitnya. Kalau duit 1000 tu paling 500, yang tu 2/3 daripada 1000. Tak cukup lah duitnya. Macam tu lah lebih kurang. Kalau ikutkan cerita daripada Ustaz Muhammad Hanif, selalunya yang menjadi mangsa imam lah. Sebab bila isteri dia meninggal kan, lepas tu si suami tanya, so berapa bahagian saya? Imam kata, isteri kau tak ada anak, kau dapat separuh. So bagilah separuh dekat si suami. Pun datang pula 2 adik-beradik. 2 adik-beradik dapat 2/3. Dia pun bagi tak cukup duit. Imam pula tambah duit sendiri. sebab dia dah bahagilah dia kan. Itu cerita Ustaz Muhammad. Tak tahu cerita betul ke, cerita dia buat lawak ke. Jadi dia suruh kita faham, jangan cepat untuk kita memberi keputusan. Bila seorang je datang, jangan buat keputusan lagi. Yalah isteri meninggal, dia ada suami tak ada anak, memang 1/2. Waris-waris lain lagi siapa? Tanya pula waris-waris lain lagi tu siapa? Supaya kita kira dulu keseluruhan, kita dulu cepat bagi duit dia lah. Sekali duit kita pula kena bagi. Kalau minta dengan suami tu, habis dah dia ambil ya. So itu contoh. So dalam kes ni, lebihlah berlaku lebihan pada saham, iaitu berjumlah 7. Dia akan jadi 7/6.
Jadi macam mana perkara ni nak diselesaikan? Maka Zaid bin Thabit telah memberi dia punya kaedah dia telah. So kita akan tengok benda tu nanti. Cumanya apabila ulama faraid dia bincang benda aul ni, bincang segala macam kes, itu ini begitu begini, kes tu macam ni, kes tu macam dia kira, maka dia boleh membuat suatu kesimpulan, satu formula dia. Angka aul ni hanya berlaku kepada pembawah 6, 12 dan 24. Pembawah. Kan kita belajar asal masalah tu kan dia ada 2, 4, 6, 8, 12, 24. So angka aul ni boleh berlaku pada pembawah tu, pembawah 6, pembawah 12 dan pembawah 24. So pembawah 6 ni dia boleh bertukar menjadi 7. Dia akan pergi kepada 7, 8, 9, 10. Pembawah 12 dia boleh jadi 13, 15 dan 17. Pembawah 24 dia boleh jadi 27. Itu maksud dia. Apa kalau tak faham apa, kita tengok contoh terus. So ini adalah contoh yang saya cerita tadi, contoh yang dikatakan kes pertama, kes aul yang pertama berlaku ialah pada zaman Khalifah Umar. Seorang isteri mati meninggalkan suami dan dia ada 2 orang saudara seibu sebapa perempuan. So memang style saya akan tulis saudara seibu sebapa perempuan 1, saudara seibu sebapa perempuan 2. So kadarnya ialah suami dapat 1/2. Saudara seibu sebapa perempuan tadi sebab dia 2 orang, 2/3. So 1/2 tambah 2/3. Ini kita memang namanya kena tambah-tambah matematik lah kita ni. Sebab kita dah rank kat tu dah. So 1/2 dengan 2/3, asal masalahnya ialah 2 dengan 3 tu pembawah dia ialah 6. 2 dengan 3 pembawah dia 6. 6 bahagi 2 jadi 3. 6 bahagi 3 tu jadi 4. Kan dia sebenarnya 4, tapi dia 2 orang, maka setiap orang dapat 2. So dia jadi 3, 2, 2. So 3/6 memang separuh lah. 4/6, 2/3. Jadi dia akan jadi 1/6 lah. Macam mana harta nak dibagi 1/6? Dah terlebih daripada 1. Dia panggil kepala besar. Kalau MC Plus tu, Seuze tu dia ajar budak-budak, dia panggil kepala besar. Sebab 7/6. 7 lebih besar daripada 6. 7 tu dia panggil kepala, 6 tu dia panggil ekor. So matematik tak boleh kepala besar dia kata. So kalau 7/6 tu salah lah. 7/6 dia sama dengan 1/1/6. Kepala besar. Tak boleh kepala besar. Kepala besar ni Doraemon dia kata. Sebab tu budak-budak suka MC Plus sebab cikgu dia tu buat lawak. Kepala besar ni Doraemon dia kata. So macam mana nak selesaikan kepala besar? Saya kata dia panggil kepala besar. So hari ni saya mengajar tentang kepala besar ni. Kepala besar dalam faraid. So kalau kita tambah 3/6 tambah 4/6 dia jadi 7/6. 7/6 tak cukup lah duit imam tadi. Imam tu janganlah cerita imam sini. Saya cerita imam tu sebab ustaz saya cerita imam. Cerita Ustaz Abdul Halim, guru faraid kita. Jadi bila tak cukup, Zaid bin Thabit mengemukakan formula. Dia kata 7/6 tu yang 6 bawah tu kita jadikan dia sama dengan angka atas. Jadilah dia 7/7. Bukan 7/6 lah. 7/7 sama dengan 1. Cukuplah harta. Mantap. So bila yang di bawah tu kita naikkan, itu maksudnya aul. Kita tingkatkan angka pembawah supaya dia jadi sama dengan angka yang atas. Maka itu dipanggil aul. So menyebabkan bahagian tu akan jadi berkurangan. 3/6 tiba-tiba jadi 3/7. Kuranglah, bukan separuh. Patutnya 3.5/7. Tapi tak ada point lah sebab dia pecahan. Jadi bahagian suami dah berkurang. Dia tak jadi separuh. Daripada 3/6 dia jadi 3/7. Bahagian
adik-beradik perempuan juga berkurangan. Daripada 4/6 dia jadi 4/7. So setiap adik-beradik perempuan mendapat 2/7. 2/7. So suami dapat 3/7. So ini adalah keadilan kerana apabila harta tu sedikit, waris yang layak itu banyak, besar. Jadi setiap waris tu dikurangkan. Suami, kalau orang Kelantan dia panggil parah sikit sorang, parah homo sikit, parah aku sikit. Itu pun memang ustaz agak mengajar. Dia bercakap, dia mengajar di UK Perdana. Dia mengajar dengan bahasa Arabnya, dengan bahasa luar lah, bahasa Selangor. Dan sekali parah sikit sorang. Kelantan juga ustaz ni. Ingatkan mula-mula tak bunyi Kelantan lah mana. Bunyi Kelantan juga dia. Bila dia kata, payah sangatlah faham dia kata, kita parah sikit sorang. Mudah sikit bayar Kelantan juga ustaz. Maknanya setiap waris tu kita potong sedikit sorang. So bahagian suami pun dipotong daripada 3/6 jadi 3/7. Bahagian adik-beradik perempuan pun dipotong daripada 2/6 dia jadi 2/7. So ini adalah pendapat Zaid bin Thabit. Geniusnya Zaid bin Thabit, dia mengemukakan satu formula supaya akhirnya setiap waris yang berhak mendapat hak dia, dan oleh kerana jumlah itu melebihi, jumlah waris yang berhak melebihi daripada harta yang ada, setiap waris itu macam dia sacrifice supaya waris yang lain juga mendapat keadilan. So semua dapat. Walaupun kalau kita nak bahas panjang, Ibn Abbas tak setujulah dengan ni, sebab Ibn Abbas dia mengemukakan formula waris, dia mengemukakan priority waris. Kalau Ibn Abbas dia kata suami tetap dapat 1/2, yang saudara seibu sebapa tu dia 1/2 tu dibagi 2. Sebab dia kira suami lebih aula berbanding dengan adik-beradik. Tapi pendapat Ibn Abbas dia hanyalah pendapat akademik yang tidak diterima oleh mana-mana khalifah pun. Tapi tak boleh kata Ibn Abbas tu tak ada dalil. Dia ada dalil lah, sebab dia kira dalil Ibn Abbas ialah walaupun sama-sama waris fardu, tetapi terkadang menjadi waris fardu, terkadang menjadi waris asabah, maka dia dikurangkan prioriti. Adik-beradik ni kadang-kadang dia waris fardu, kadang-kadang dia waris asabah. Kalau ada adik-beradik lelaki, dia jadi waris asabah. Dia tak ada adik-beradik lelaki, dia ada adik-beradik perempuan je. So waris yang terkadang fardu, terkadang asabah, dia menjadi prioriti. Dia bukan menjadi prioriti, dia less priority. Itu teori Ibn Abbas lah. Kalau yang belajar faraid detail, tak tahu lain mungkin boleh faham lah ni. Cumanya sahabat yang lain mengatakan tidak ada mana-mana prioriti apabila waris itu waris fardu, dia berhak, maka mereka semua adalah berhak. So kalau kita nak potong, kita kurangkan ke semua mereka. Itu jadi faras. So ini adalah kes yang pertama. Yang pertama ni tak apa, dia tidak complicated sangat. Cuma kita nak tunjuknya 6 tu dia jadi 7. Pembawah tu jadi 7. Ini adalah 6 kepada 8 sebab dia akan pergi tadi lah. 6 kepada 7, 6, 8, 6, 9, 6, 10. Macam lah. 6 kepada 8. Kakak perempuan kandung seibu sebapa saya telah meninggal dunia. Ini cerita benar ni. Dia meninggalkan waris-waris seperti berikut. So yang datang bertanya ni seorang perempuan, dia kata kakak kandung seibu sebapa meninggal. So dia meninggalkan waris, dia ada suami, dia tiada anak. Si mati ni tiada anak. Dia selalunya kes-kes awal ni, kes-kes yang macam ni lah, kes yang agak pelik sikit, kes yang susah sikit. Dia, ibu dan bapa meninggal terlebih dahulu. So ibu bapa dia tak ada sebab meninggal lebih dahulu. Ada suami, tak ada anak. Dia jadi confused. Ni sebab adik-beradik dia ramai. Dia ada 4 orang adik-beradik kandung seibu sebapa. Seibu sebapa tu dengan mak dan ayah dia ada 4 orang adik-beradik kandung, 5 termasuk dia lah. Bila dia mati jadi 4 lah. Macam tu. Sebab dia tinggalkan 4 sebenarnya, dia 5 termasuk yang mati tu. Tapi dia ada pula 3 orang adik-beradik perempuan sebapa. Maknanya ayah dia ni kahwin 2.
Bila ayah dia kahwin dua, dengan mak dia ada 5 beradik termasuk dia. Tapi dengan mak yang seorang lelaki ada lagi 3 adik-beradik perempuan sebapa. Kemudian dia ada juga seorang adik-beradik perempuan seibu. Masa ayah dia kahwin dengan mak dia tu adalah seorang janda ada anak seorang. Sebab tu dia ada adik-beradik perempuan seibu pula. So adik-beradik dia ramai. Adik-beradik yang ditinggalkan ialah 8 orang, kalau campur si mati 9 orang. Cuma dia ada suami dan tak ada anak. Jadi macam mana nak bahagikan faraid dia ni? Ini memang kalau tak belajar faraid memang yang belajar pun kadang-kadang confuse kan. So ini tak payah nak benih-benih, kita dah ada jawapan terus. Dan saya tak payah tulis-tulis dah, nanti saya guna projector je kan. Kita pancarkan tu jawapan tu. Kalau nak tulis apa semua nak pergi detail, saya kena lukis gambar raja keluarga lah. Kalau orang yang tak familiar dengan faraid tu kadang-kadang dia tak faham lah macam mana pula ada adik-beradik seibu sebapa. Itulah cerita dia, maknanya mak dia tu sebelum kahwin dengan ayah dia, mak dia adalah seorang janda anak seorang. Lepas tu dia adik-beradik seibu. Kahwin dengan ayah dia, keluarlah adik-beradik dia termasuk diri dia. Tapi ayah dia kahwin pula seorang. So ada pula adik-beradik sebapa. 3 orang pula kat situ. Jadi suami 1/2 ni memang jelas lah di dalam nas Al-Quran. Apabila si mati tiada anak, maka pasangan tu, si suami tu mendapat 1/2. Kalau si mati ada anak, suami 1/4. Suami 1/4, bukan semua dapat kat suami, so dapat juga dekat anak-anak. Kalau nak balik dengan anak-anak tu sepatutnya kena tebus lah bahagian anak-anak. Tapi kalau suami tu kadang-kadang anak-anak lepaskan balik je dekat ayah kan. Sebab dia pun tahu dia pun mendapat nafkah daripada ayah yang tu juga. Tapi ada hak anak lah, ada hak anak. Suami 1/2, bila tak ada anak, saudara seibu perempuan 1/6. Saudara seibu ni dia tidak terdinding oleh saudara seibu sebapa. Sebab saudara seibu dia hanya terdinding oleh waris furu' ataupun waris usul lelaki dia panggil. Kalaulah si mati tu ada waris furu', waris ke bawah, maka saudara seibu tak dapat. Tapi dia tak ada anak, so ada chances lah untuk saudara seibu dapat. Lepas tu kita tengok waris ke atas dia. Kalau waris ke atas dia ada lelaki, so adik-beradik seibu tak dapat. Dalam kes ni tak ada sebab ayah dah meninggal lebih awal. Jadi adik-beradik seibu tu dapat sebab dia datang daripada rahim yang sama dengan rahim mak dia. Walaupun dia ada adik-beradik seibu sebapa. Adik-beradik seibu sebapa ataupun adik-beradik sebapa. Tadi dia ramai kan, adik-beradik seibu sebapa pun ada 4 orang lagi, adik-beradik sebapa pun 3 orang. Tiba-tiba adik-beradik seibu pun dapat. Sebab adik-beradik seibu sebapa ataupun adik-beradik sebapa dia tidak mendinding adik-beradik seibu. Adik-beradik seibu dia waris fardu, dia hanya didinding oleh waris furu' ataupun waris usul lelaki. Waris ke bawah ataupun waris atas yang lelaki. Kalau ada mak pun tak boleh nak mendinding seibu. Sebab yang mendinding seibunya waris atas yang lelaki ataupun waris yang ke bawah. So dia tak ada. So dapatlah seibu tu. Ya seibu ni ramai yang confused. Kadang-kadang tertinggal pergi bahagian pusaka pun pegawai perlu menyiasat lebih detail kan. Dia duk cerita, so si mati ni ada adik-beradik saya lah. Kita orang lah 4 orang adik-beradik. Yalah yang 4 orang ni adik-beradik seibu sebapa. So yang dia kena carilah. So si mati ni mak dia nama apa, ayah dia nama apa, mak dia ni kahwin berapa kali, ayah dia kahwin berapa kali. Dia kena siasat satu persatu waris tu sehinggalah dia jumpa fakta yang lebih menyeluruh dan barulah boleh decide. So okey, saudara seibu perempuan sebab dia seorang 1/6. Kalau dia ramai 1/3. Saudara seibu ni dia tak kira jantina, lelaki ke perempuan, dia kira bilangan je. Kalau dia seorang dia 1/6, kalau ramai 1/3 berkongsi sama dia. Tapi dalam seorang ni ada seorang kakak. Sebab mak dia tu kan janda anak seorang. So kakak dia lah bila kahwin dengan suami yang kedua ada anak pula. So dia ni anak daripada
daripada second marriage mak dia lah. So dia ada seorang kakak. So kakak dia dapat tu 1/6. Sebab dia tak ada anak. Si mati ni tak ada anak. So adik-beradik yang dapat ialah adik-beradik seibu sebapa. Kerana adik-beradik seibu sebapa, dia mendinding adik-beradik sebapa. So yang sebapa tu tak dapat. Lagipun ini dah lebih. Saudara seibu sebapa perempuan ni ramai, dia 2/3. So 1/2 tambah 2/3 tadi pun dah lebih. Dalam kes ni tambah pula 1/6. Jadi kita buat contoh yang mula-mula tadi, 1/2 tambah 2/3. 1/2 tambah 2/3 pun dah jadi 7. Dia punya pembawah. Yang ni lagi lah, tambah pula 1/6. Jadi dia melibatkan 3 angka kat situ, 263. 263 ni kita cari angka pembawah yang paling besar iaitu 6. 2 boleh masuk bawah 6, 3 pun boleh masuk bawah 6. Dia panggil tadakhul. So pembawah dia adalah 6. Ni matematik lah. 6 bahagi 2 dapat 3. 6 bahagi 6 dapat 1. 6 bahagi 3 dapat 2. Tapi dia 2/3, maka dia 4. Saya tak bawa yang yang laser tu, nak laser kat sini. Yalah sebab ini saya bawa yang simple je, bawa banyak sangat jadi bit besar pula. Kalau saya bawa bit macam nak pergi mahkamah tu pula pelik pula masuk surau bawa bit besar. Kalau saya bawa bit yang saya masuk mahkamah semua ada dah tu. Tapi tak apalah, tu maknanya 6, asal masalah dia 6. 6 tu sebab 2, 6 dan 3, pembawah dia 6. 6 bahagi 2 jadi 3. 6 bagi 6 dapat 1, 4 ni lah 6 bagi 3 dapat 2. Sebab dia 2 orang, dia 4. Jadi bila kita campur kat situ, 3 tambah 1 tambah 4, jadi 8. Jadi dia sebenarnya 6/8. Bukan 6/8, 8/6, kepala besar. Kepala besar, 8/6. Bila kita campur-campur dia jadi 8 walaupun pembawah dia 6. Jadi bila 8/6, tak boleh nak selesai lah masalah. Tak cukup duit, tak cukup harta. Sedangkan waris yang berhak 8 dia punya angka tu. Jadi Zaid bin Sabit kata, genapkanlah, jadikan sama dia, jadilah 8/8. So nak jadikan 8/8, yang atas tu dia maintain lah. 3/6 jadi 3/8. Itu dia maintain. 3, 1, 4 tu dia maintain. 4 tu sebab dia power, jadilah 1, 1, 1, 1. So jadi daripada 3/6 jadi 3/8. 1/8, 1/8, 1/8, semua dapat 1/8. So suami pun sebenarnya dia jadi macam tak puas hati lah. Kenapa pula dia jadi 3/8? Baru je imam cakap dia dapat 1/2. 1/2 sepatutnya 4/8 dia kata, bukannya 3/8. Itu saya kata. So parah, kita kurangkan bahagian dia sebab kalau kita nak layan dia, adik-beradik pun tak puas hati. Sebab adik-beradik lain, saya 1/6 itu dia dapat 1/8, kurang juga. Yang 2/3 tadi pun sepatutnya dia dapat 1/6, dah jadi 1/8. Jadi semua dikurangkan sedikit seorang, semuanya mendapat keadilan kerana kau dapat, semua orang dapat, tak ada yang tertinggal. Tetapi disebabkan ramai sangat waris yang berhak, harta tu dia lebih daripada 1, maka kita genapkan. So ini dipanggil kaedah aul. Tak payah mana pun sebenarnya aul, cuma payah ni kadang-kadang kita tak tahu kenapa ni dapat 1/6. Kalau keluar soalan macam ni tertinggal seibu ni. Itu je. Tapi bila kita dapat pengiraan tu, kita tahu ini dah jadi aul. Bila jadi aul, kita tinggikan aja lah. Kita bawah tu kita tingkatkan. Itu maksud dia, aul ni ditingkatkan. Bila ditingkatkan angka pembawah, bahagian akan jadi kurang. Realiti harta tu kurang lah. Sebab 3/8 adalah sedikit berbanding dengan 3/6 ataupun 4/8 kan. 4/8 lebih banyak. Asalnya 3/6. Tapi dia jadi 3/8. Apabila pembawah tu ditinggikan, nilai harta yang dapat pada setiap waris adalah makin berkurangan. Itu maksud dia. So tak apa, kita pergi je kepada contoh-contoh seterusnya. Ini adalah contoh 6/9. Kes yang melibatkan aul 9 dari asal masalah 6 dikenali sebagai nama
Al-Marwaniyah kerana mengambil sempena dengan kejadiannya yang berlaku pada zaman pemerintahan salah seorang daripada Khalifah Bani Umayyah yang bernama Marwan bin Al-Hakam. Oh, ini kes nama dia Al-Gharraq ataupun Al-Marwaniyah. Sebab tu dia bukannya banyak sangat kes pun, tapi ada kes. Macam tu, kita dah masuk peringkat lanjutan, peringkat sedikit advance. Dalam kes ini melibatkan seorang suami dan masing-masing dua orang saudara perempuan asyaqiqah, saudara perempuan seibu sebapa, dua orang saudara perempuan lil ab sebapa, serta dua orang saudara perempuan lil seibu. Macam inilah dia punya. So si mati ni seorang perempuan, asyik perempuan je mati ni, si isteri. sebab contoh ni dia memang macam tu. Contoh ni kebanyakan macam tu lah. Si mati perempuan meninggalkan suami tapi tiada anak, so suami dapat 1/2. Tapi dia ada saudara seibu 2 orang. Tadi saudara seibu seorang, dia ada saudara seibu 2 orang. Saudara seibu 2 orang ni dia orang dapat 1/3. 1/3 berkongsi 2 orang. Lagi pening lah matematik tu nak kira. So saudara seibu sebapa perempuan, dia ada 2 orang juga. Dia lebih kurang yang tadi je, cuma dia tambah bahagian saudara seibu tu sebab dia ada 2 orang, tadi seorang. So saudara seibu sebapa perempuan pun ada 2 orang, dapat 2/3. Saudara sebapa perempuan pun ada, macam yang tadi lah saudara sebapa tu, tapi dia terdinding. Saudara sebapa perempuan terdinding dengan saudara seibu sebapa. Saudara sebapa ni dia kurang lah, bila dah ada seibu sebapa mendinding saudara sebapa. So kita dapatlah kadar yang asal 1/2 tambah 1/3 tambah 2/3. So 2/3 pembawahnya asal masalahnya 6. 6 bahagi 2 dapat 3, 6 bahagi 3 dapat 2, seorang tu dapat 1/1. 6 bahagi 3 tu dapat 2, 2 darab 2. Jadi 4. So setiap orang tu dapat 2. Jadi bila kita tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2, makinlah banyak, dia jadi 9. Bila jadi 9, itulah dia panggil aul. 6 kepada 9, dia jadi pembawahnya 9. Iaitu 3/6 akhirnya menjadi 3/9. Lagilah banyak. Lagi banyak pembawah. Bila lagi banyak pembawah, sebenarnya makin kurang yang dapat dia punya nilai pusaka, tak jadi makin kurang lah. Sebab kesnya dah complicated macam tu kan, berlaku pada zaman Marwan bin Al-Hakam. So jadilah 3/9, 1/9, 1/9, 2/9, 2/9. So kita panggil aul. Kemudian dia ada satu teka-teki, dia panggil kes faraid yang macam manakah yang menyebabkan aul tu paling tinggi. Aul paling tinggi maknanya dalam banyak-banyak kes faraid dah kau belajar dah aul tadi, maknanya kita parah sikit sahabat, kita kurangkan bahagian. So kes apa yang paling banyak melibatkan pengurangan? Dia ada teka-teki dia, so dia panggil kes Ummul Furruh. Ummul Farruh ataupun Ummul Furruh. 6/10. Dia asalnya 6 tapi waris tu ramai sangatlah sekali, jadi 10 pembawah dia. Inilah jawapan dia kalaulah ada teka-teki. Teka-teki ni kadang-kadang kita takut nak pokok tauliah mengajar. Kalau orang nak belajar faraid, so dalam kes faraid apa yang aul yang paling banyak peningkatan? Begitu je dia tanya. So 6/10 Tuhan. 6/10 Ustaz, iaitu kes yang berlaku. Ini pun kes dia yang berlaku kepada Tuan Qadhi Syurah. Qadhi Syurah ini seorang qadhi yang masyhur lah. Dia banyak menyelesaikan kes-kes mahkamah secara keadilan dia. Kebetulan pada zaman dia berlakunya kes ini, yang mana daripada pembawah 6 pergi kepada 10, paling tinggi. Dan ulama faraid tak jumpa dah kes yang lebih tinggi daripada ni. Maknanya tak ada 6/11 tak ada.
Nah kepada 12 pun tak ada, 12 tu memang dia jadi asal masalah lain dah 12. So si mati ialah isteri meninggalkan suami, dia ada ibu pula. Dia ada ibu, kemudian dia ada adik-beradik juga. Saudara seibu perempuan. Ibu ni dia waris usul, tetapi dia tidak mendinding saudara seibu. Sebab waris usul yang mendinding saudara seibu, waris ke atas yang mendinding saudara seibu ialah waris lelaki. So dia ada ibu, dia ada saudara seibu perempuan 2 orang, menjadikan 1/3. Dan dia ada saudara seibu sebapa perempuan 2 orang juga. Jadi dia angka-angka yang sama tadi juga sebenarnya, 1/2, 1/3, 2/3, cuma dia tambah pula bahagian ibu 1/6. Semua perempuan, suami je lelaki. Ibu dia kes-kes awal ni melibatkan kebanyakannya waris fardu lah. Waris fardu sebab dia tak ada sobah. Bukan tak ada sobah, tak perlu cari yang sobah pun. Sobah dapat kosong, so tak payah cari. Sebab yang fardu pun dah terlebih dah. So kita tak perlu nak cari yang sobah sebab bahagian fardu pun dah terlebih. Jadi kita dah kita dah tingkatkan pembawah. So suami dapat 1/2, ibu dapat 1/6, saudara seibu perempuan dapat 1/3. Sebab dia ramai, dia dapat 1/3, dia berkongsi 2 orang. Saudara seibu sebapa perempuan dapat 2/3, berkongsi 2 orang. Jadi kita nak tambah 1/2, tambah 1/6, tambah 1/3, tambah 2/3. Maka banyaklah dia akan jadi. Lebih dia punya catapai dia tu kalau kita buat dia punya pecahan tu, dia akan jadi terlebih lah. Sebab 1/2 lah tambah 1/6, 1/2 tambah 2/3 tu pun dah terlebih. Tiba-tiba tambah lagi 1/6, tambah lagi 1/3. Lepas tu dia adalah suatu peningkatan yang paling banyak dalam ilmu faraid. Jadi asal masalah dia masih lagi 6. Sebab 2, 6, 3 kesemuanya boleh dimasuk di bawah angka 6. 2 tu masuk bawah 6, 6 masuk bawah 6, 3 masuk bawah 6. So dia jadi asal masalah 6. 6 bahagi 2 jadi 3, 6 bahagi 6 dapat 1, 6 bahagi 3 dapat 2, 6 bahagi 3 dapat 2, 2 darab 2 jadi 4. Jadi banyak lah. So 3 tambah 1 tambah 2 tambah 4 jadi 10. So ini lagilah tak puas hati nak kira suami daripada 3/6 jadi 3/10. Lagilah kurang. Itu dia kata peningkatan yang paling tinggi menyebabkan pengurangan paling banyak. So inilah kesnya. Daripada 3/6 jadi 3/10. Dan yang lain pun samalah, 1/10, 1/10, 1/10, 2/10, 2/10. So ini kita panggil kes umul farruh. Istilah dalam umul farruh tu maksud dia macam anak-anak burung yang kecil. Dia macam seorang ibu, dia ada anak-anak burung yang kecil. Anak-anak itu ramai sangat. Perempuan, ibu lah, saudara si ibu, perempuan, saudara si ibu, perempuan, saudara si ibu, sebapa perempuan. Umul farruh. Istilah dia lah umul farruh. So ini adalah paling banyak peningkatan 6 kepada 10. Ini saya terjemah daripada yang tak ataupun dalam bahasa Arab tu lah. Ini buku saya ni. Saya buat ringkas, bukan saya buat ringkasan lah, saya compile beberapa buku lain, saya jadikan buku saya. So ini kita tengok pula macam mana pembawah 12 jadi 13. Ataupun kita tak perlu pergi kepada semua contoh pun. Kita pergi kepada yang lebih ni saya rasa Al-Mimbariyah. Kita pergi 24 kepada 27. Cepat habis kita hari ni. Begini. Pakai saya cerita tadi kan dia boleh meningkat 12 ni umul furuh ni 10. 12 dia boleh pergi kepada 13.
Ini contoh kes dia. Kemudian 12 juga boleh pergi kepada 15 pembawah dia tu. 12 juga boleh pergi sampai ke 17 dia punya pembawah. Tapi kalaulah pembawah dia 24, dia akan pergi pada 27. Tu aja. Tak jadi dah lain. Dia tak jadi 25, 26. Memang matematik dia dah macam tu. So, kes 24 kepada 27 ni lebih glamour dan lebih membumi. Lebih membumi. Maknanya lebih real. Yang boleh berlaku dan memang berlaku pun dalam yang saya handle. Dan ini pun lebih ini berlaku pada zaman Khalifah Ali. So bila aul ini diguna pakai pada zaman Khalifah Umar, maknanya Khalifah Umar menerima pendapat Zaid bin Thabit. Pada zaman Khalifah Uthman pun dia guna juga pendapat Zaid bin Thabit, aul digunakan. Apabila Sayyidina Ali menjadi khalifah, maka pada zaman tu ada orang yang nak test Sayyidina Ali. Nak test Sayyidina Ali, kau setuju ke tak guna aul ni? Seolah-olah macam tu lah. So, kes ni kita panggil Al-Mimbariyah kerana Sayyidina Ali menjawab masalah faraid ini semasa Sayyidina Ali berkhutbah di atas mimbar. Cuma saya tak pasti khutbah apa. Sewaktu Sayyidina Ali berkhutbah di atas mimbar, ada seorang bertanya. Bertanya ya Ali, bla 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 bla. So Sayyidina Ali terus dia jawab. Ini yang dia tanya ni. Sayyidina Ali terus dia jawab. Kita pun jawab juga ni. Kita jawab berapa minit. Tak tahu, kita tengok dulu. So dia tanya dalam di mimbar. Sebab tu kan Al-Mimbariyah. So dia kata ada seorang mati. Suami mati meninggalkan seorang isteri. Ada ibu, ada bapa. Dan dia ada 2 orang anak perempuan. So berapa isteri tu dapat? Dia tanya macam tu aja. Berapa isteri tu dapat? Dan ini memang boleh berlaku ni. Ini memang yang tadi kita nak cerita tadi kadang-kadang tak berlaku. Secara realiti nak jumpa memang payah. Tapi yang ni memang berlaku. Mimbariyah ni memang berlaku zaman sekarang pun boleh berlaku dan mungkin banyak struktur faraid yang macam ni. Seorang suami tu dia ada isteri, dia ada ibu bapa. Mana mak ayah mungkin dia masih lagi muda lah, dia ada mak ayah lagi dan dia 2 orang anak perempuan, dia tak ada anak lelaki. So dia pun mati, si suami mati. So, isteri dapat 1/8 kerana si mati ada anak. Adalah anak 2 orang perempuan tadi. Ada 2 orang perempuan. Girl, ada 2 orang perempuan. Dia tak ada boy kan. Masih lagi ada ibu dan masih lagi ada bapa. Ibu pun dapat 1/6, bapa pun dapat 1/6. Dan anak perempuan itu dapat 2/3. So kalau kita tambah 8, 6, 6, 3, maka asal masalah dia ialah 24. Sebab 8 dengan 6 tu, yang boleh masuk pembawah dia ialah 24. 24 bahagi 8 dapat 3, 24 bahagi 6 dapat 4, 24 bahagi 6 dapat 4, 24 bahagi 3 dapat 8, 8 darab 2, 16. Jadi isteri 3/24. Isteri 3/24, ibu 4/24. Samalah 1/6 tadi. Bapa 4/24, anak perempuan 16/24. Setiap anak tu dapat 8. Jadi bila kita tambah pembawah dia tu 24. Kita tambah dia 3 tambah 4 tambah 4 tambah 16. So dia jadi 27. Dia tak jadi 24 lah. 16 campur 44 tu pun dah jadi 20, 24, 27. Jadi bila dapat 27, dia akan jadi 27/24. 27/24, kita pun aulkan dia jadi 27/27. Itu je aul sebenarnya. Sebab kita nak suruh jadikan dia angka 1. Tak boleh kepala besar. Kepala besar tak boleh. Tak boleh 27/24. Jadilah 27/27, maka isteri daripada 3/24, isteri dapat 3/27. Macam tu. Ibu dapat 4/27, bapa 4/27, anak perempuan 8/27, 8/27. Selalunya dalam kes ni ibu bapa tu dia akan tolak. Dia akan tolak kepada anak-anak cucu-cucu dia tu. Tapi nak tolak pun mak ayah kita kena kira dulu bahagian mak ayah. Sebelum atuk dengan nenek tolak kepada cucu, atuk nenek kena tahu dulu.
tahu dulu. So dia tahulah bahagian dia 4/27. Macam tu maksud dia. Kan? Bapa pun tahu 4/27. So dalam kes ni, Saidina Ali terus saja menjawab. Maknanya dalam minit yang sama lah. Mungkin beberapa saat mungkin lepas difahamkan dia punya fakta kes tu, terus Saidina Ali menjawab. Isteri dalam faraid ni, bila si suami mati meninggalkan anak, isteri dapat 1/8. Ini jawapan Saidina Ali. Dia kata isteri dapat 1/8. Tetapi boleh juga berlaku kadang-kadang isteri dapat 1/9 seperti mana dalam kes ni. Dalam kes ni asalnya isteri 1/8. Tapi dalam kes ni isteri 1/9. Saidina Ali jawab macam tu lah. 3/27 tu 1/9 lah. Asalnya 1/8. 1/9 ni memanglah tak ada dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran As-Sumun 1/8. Jadi Saidina Ali kata memanglah asalnya 1/8. Tapi kadang-kadang boleh berlaku isteri dapat 1/9 seperti dalam kes ni. Jadi Saidina Ali juga menerima konsep aun yang mana dia parah, dia tolak, dia dikurangkan bahagian isteri 1/8 kepada 1/9. Jadi boleh dikatakan semua khalifah bersetuju dan menggunakan pakai kaedah aun. Jadi Saidina Ali dijawab on the spot semasa berkhutbah di atas mimbar. Maka kes ni dipanggil al-mimbariyah. 1/8 jadi 1/9. Mana Saidina Ali seorang yang cekap, bagi dia soalan tu dia jawab. Kita dalam kuliah subuh bukan atas mimbar. Tapi hari ni ingat lepas ni makan dah buka kat kedai baru tu tak ingat pula. Jadi dia ceritanya benda tu, tapi saya nampak benda ni ditanya kepada Saidina Ali untuk Saidina Ali mengesahkan adakah engkau juga menggunakan kaedah aun. Macam itulah. So Saidina Ali kata tak apalah 1/8 tapi dia jadi 1/9. Jadi Saidina Ali juga bersetuju dengan kaedah aun. So imam-imam pun bersetuju dengan kaedah aun. Semua imam termasuklah Imam Asy-Syafi'i pun, maknanya dia punya pendapat mengiktiraf ataupun kita kata tally dengan pendapat Zaid bin Thabit. Katalah di Malaysia kita ni pun, ini memang ada kes di Malaysia pun, saya memang handle. Si isteri dia ni cikgu sekolah. Mak ayah dia dalam kes tu, mak ayah dia pun nak jugalah harta pusaka. Mak ayah bukan mak ayah dia tamak apa, sebab mak ayah pun sedih je lah dengan kehilangan anak. Lebih baik kalau anak yang diharapkan kan, anak yang diharapkan untuk ni tiba-tiba anak tu pula mati. Jadi dia pun banyaklah dia habiskan tu kepada tapi anak-anak pun dapat bahagian. Jadi tak apalah, kita kira betul-betul dan kita bahagi betul-betul lah. Cuma dalam kes tu isteri dapat, isteri tuntut dulu harta pencarian dan sebagainya lah. Tapi tak ada masalah, kes tu dia tidak mengaduh pun, dia cuma untuk faham perkara tu dan tak ada masalah pun. Tak ada masalah pun kes tu sebenarnya. Tapi kita nak suruh pihak-pihak tu faham. Kita nak suruh pihak-pihak tu faham. Dan dia pun tak ada masalah dengan mertua dia tu, dengan ibu dan bapa tu. Okey-okey je saya tengok. Cuma setiap tu dia nak dulu bahagian faraid dia, mak ayah pun nak dulu, kemudian barulah dia bila jual rumah apa semua tu barulah dia bahagikan pula lah, dia bahagikan berapa kat cucu dia dan sebagainya. Jadi nak ceritanya aun ni memang sudah diterima dan di Malaysia pun kita menggunakan kaedah aun. So kita tak ada masalah dan kita boleh menangkis serangan-serangan orientalis ni. Bahkan ada dalam TikTok pun hari tu dia kata ini adalah silap bla 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 lah, tapi ada orang jawab sebab silap tu sebab kau tak belajar habis. Hari ni baru habis belajar aun kan. Kalau kau tak belajar habis, dia belajar tengok suruhan nisa apa semua, ini dah terlebih daripada satu. Rupanya ada ulama dah bincang, sahabat dah bincang, dan formula sudah pun dikeluarkan oleh Zaid bin Thabit, iaitu kita panggil kaedah aun. Kat pondok tu dia sebut saya mula pergi apa sebab pula. Dia kan macam ala-ala Thailand ke orang pondok kan. Dia ini kita belajar kita tengah jauh-jauh apa pula ni. Rupanya aun, dia jadi telos sikit orang Thailand. Aun bukan apalah. Kita kena belajar banyak baru kita tu ini aul ustaz cerita apa aul. Kita
Kita dengar dah kita datang lambat kan. Aduh lah. So itulah untuk hari ni. Wah ini lagi susah. Hari ini kita apa? Maknanya kuliah subuh kita pagi ni, at least yang hadir pada hari ni dia tahulah bahawasanya di sana ada satu kaedah apabila ramai sangat waris yang dapat dan benda tu lebih daripada satu, maka sudah pun ada satu kaedah yang namakan kaedah aul, yang mana kita meningkatkan angka pembawah supaya dia tally dengan angka yang atas, supaya tak jadi pecahan yang kepala besar tu tak jadi. Dia akan jadi sama antara atas dan bawah, dia jadi 1/1. Allah alam. Ada soalan? Apa yang baik datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu kerana kelemahan saya. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Wal-Asr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.